Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. UMNO bahagian Tebrau dan Masjid Kampung Kangkar Tebrau telah pun berjaya melaksanakan program Tebrau Berselawat bagi tahun 1447 Hijrah bersamaan 2025 Miladiah. Pelbagai program-program dan pertandingan-pertandingan yang menarik telah pun diadakan sebenarnya program ini, dan ianya adalah bertujuan untuk kita menyuburkan dan menzahirkan perasaan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, kalian akan bersama-sama dengan orang yang kalian cintai. Begitu juga disebutkan dalam satu hadis yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa man ahabbani kana ma'i fi jannati, barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersama-samaku di dalam syurga. Dan jutaan terima kasih juga khususnya kepada Masjid Kampung Kangkar Tebrau, UMNO bahagian Tebrau, Majlis Bandaraya Johor Bahru melalui ahli majlisnya Zon Kangkar Daya dan Bandar Dato' On yang telah pun banyak memberikan tajaan dan sokongan dalam menjayakan majlis ini. Tidak terlupa juga kepada Sekolah Kebangsaan Kangkar Tebrau, Sekolah Agama Kangkar Tebrau dan pelbagai lagi pihak yang tidak mampu untuk kita sebutkan di sini satu persatu. Ala kulli hal, siapa saja yang menjayakan program ini, mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah sayangi kita, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatul kubra daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan program ini tidak hanya sekadar berakhir di sini dan kita boleh jadikan ianya sebagai takwim tahunan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.